Pada suatu hari, ada seorang pelajar yang bernama Naim. Dia merupakan pelajar yang dihinggapi penyakit ADHD. Dia terfikir untuk berpuasa di bulan Ramadan. Lalu ada sesuatu yang terjadi padanya. Wah, penatnya. Suasana di ruang tamu. Naim kelihatan sangat gelisah. Dia sekejap bangun, sekejap duduk, menghentak-hentak kaki dan mukanya kelihatan sangat serabut. Dia cuba membaca buku tetapi menutupnya dengan kasar kerana tidak boleh fokus. Haikal memandangnya dengan risau. Naim, kau okey tak ni? Aku tengok kau bulu kilir sana sini. Ubat ADHD kau dah makan ke belum tadi? Mana boleh, aku pun nak puasa juga. Aku pun nak puasa macam orang juga. Normal semua benda tu. Aduh. Tapi Naim kan, kau kan tak sihat. Kalau kau tak makan ubat ADHD tu, nanti kau akan cepat stres. Nanti anxiety kau datang. Aku tengok kau tadi pun aku pun jadi serabut kau tahu. Tak faham kan? Salah ke aku nak jadi hamba yang ikut mitah agama? Kalau orang lain boleh puasa, asal tak boleh puasa macam biasa? Asal tak kena makan ubat? Tolong kan? Aku rasa salah kan? Tolong lah. Masa beralih ke pukul 3 petang. Naim mengalami ADHD meltdown. Dia menangis teresak-esak di sudut bilik. Badannya menggigil kerana terlalu gelisah, stres dan tidak mampu mengawal emosi yang bercampur baur akibat ketiadaan ubat. Istighfar ni. Keadaan sekarang kau ni dah darurat tau. Allah tak marah, Allah tak kejam. Kita cuba cari jalan keluar yang mengikut agama Islam. Bukan dengan cara yang macam ni. Jom aku cuba buat kau pergi jumpa Ustaz Ahmad. Bilik Ustaz Ammar. Naim sudah makan ubatnya setelah dipaksa oleh Haikal dan kini kelihatan jauh lebih tenang dan fokus. Alhamdulillah, Ustaz tengok Naim pada hari ni nampak lebih baik lah kan. Tapi Ustaz tahu Naim ni seorang insan yang baik, berniat baik, tahu bahawa puasa tu wajib. Tapi kita semua tahu bahawa Islam ni amat menitik beratkan syumul dalam Islam itu sendiri. Tapi kan Ustaz, puasa kan wajib untuk tahan diri daripada makan dan minum. So saya rasa bersalah. Saya rasa berdosa lah sebab saya tak dapat nak tahan daripada makan dan minum ni. Okey, macam ni lah Naim. Dalam ilmu maqasid syariat yang telah ditetapkan oleh Allah ni, kalau kita tahulah, ilmu maqasid syariat ni ada 5 perkara utama. Iaitu yang pertama adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan juga menjaga harta. And then, apa yang kita lihat di sini, penyakit yang Naim hadapi ni adalah melibatkan penjagaan akal dan juga penjagaan nyawa. Jadi, Allah ni nak bagi keringanan kepada Naim bahawa Islam ni amat menitik beratkan akan penjagaan nyawa dan juga penjagaan akal fikiran. Okey. Akal dan juga emosi, kestabilan emosi ni merupakan salah satu perkara yang penting dalam syariat Islam. Seperti apa yang Ustaz bagi tahu tadi berkenaan dengan 5 maqasid syariat. Jadi, bagi pesakit ADHD seperti Naim, ubat berjadual itu bukanlah satu bentuk kemewahan,
tapi ia adalah satu bentuk keperluan ataupun satu bentuk kewajipan bagi pesakit-pesakit ADHD untuk mengambilnya. Jika pesakit ADHD ni tidak mengambil ubat tersebut, ia akan menyebabkan mereka ni berada dalam kemurungan, menyebabkan kewarasan mental ni semakin ekstrim, dan ia boleh menyebabkan memberi kemudaratan juga kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Jadi maqasid syariah ini adalah untuk memberi rukhsah ataupun keringanan kepada Naim itu sendiri. Bagaimana bentuk adaptasi rukun puasa bagi kes-kes ADHD macam ni, Ustaz? Satu soalan yang baik daripada Haikal, dan soalan yang menarik lah. Kalau kita lihat mengikut kaedah fiqh, ada menyebut berkenaan dengan al-musyaqqah tajlibut taysir, iaitu yang bermaksud kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Jadi oleh kerana pengambilan ubat ADHD ini wajib diambil pada waktu siang pada bulan puasa atas saranan ataupun atas nasihat oleh para doktor, maka Naim tidak wajib untuk berpuasa. Naim boleh berbuka puasa dengan mengambil ubat tersebut demi menjaga kemaslahatan ataupun demi menjaga kesihatan diri dan juga akal. Tapi Naim jangan risau, pahala Naim tidak akan berkurang walaupun sedikit, kerana patuh kepada rukhsah Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah merupakan salah satu ibadah juga. Tapi Naim cuma perlu ganti ataupun perlu qada puasa tersebut pada bulan-bulan lain sekiranya keadaan Naim ataupun sekiranya kesihatan Naim semakin pulih ataupun semakin bertambah baik. Namun jikalau kesihatan Naim masih lagi tahap yang sama ataupun masih lagi tidak berubah, Naim boleh untuk membayar fidyah sebagai ganti kepada puasa tersebut. Oh, maksudnya awak tahulah yang saya tengah susah dan awak tak marah ke kalau saya ambil ubat? Tak marah Naim. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ni lebih gembira apabila hambanya ini mengambil keringanan yang diberikan kepada kita. Ia juga sama seperti Allah gembira melihat kita melaksanakan kewajipan yang dituntut kepada kita. Jadi menjaga kesihatan mental ini adalah perkara yang sangat dituntut oleh agama kita, iaitu agama Islam. Sama seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan 5 maqasid. Dan kesihatan mental ini berada dalam penjagaan akal dan juga penjagaan diri. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz disebabkan penerangan sebentar tadi. Sekarang saya sudah lebih faham berkenaan adaptasi rukun puasa untuk kes ADHD yang macam ni. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Ustaz. Ustaz dah banyak tolong kita berdua ni. Tak apa Ikan, ni memang tanggungjawab Ustaz. Kalau ada apa-apa persoalan, datang je ke Ustaz. Tak apa, Ustaz boleh bantu. Ustaz ada je kat bilik ni, InsyaAllah. Ya, Ustaz. Dah tengok video tadi? Jadi, secara kesimpulannya, Islam ini amat memberi keringanan ataupun rukhsah kepada setiap individu sekiranya mempunyai keuzuran seperti penyakit ADHD yang memboleh kepada kesihatan mental dan juga akal secara ekstrim. Konsep maqasid syariah menekankan kepentingan menjaga akal, hifzul akli dan menjaga diri, hifzul nafsi sebagai tuntutan agama. Mematuhi rukhsah atau kemudahan juga merupakan satu bentuk ibadah dan tidak mengurangkan sedikit pun nilai ketakwaan pada diri seseorang itu. Situasi ini menunjukkan bahawa Islam ialah agama rahmah yang memahami setiap hamba dan tidak membebankan mereka melebihi batas kemampuan mereka. Jadi, pengambilan ubat bagi pesakit ADHD bukanlah satu kelemahan, tetapi ia merupakan satu keperluan bagi memastikan kestabilan dalam hidup dan emosi.